Apa yang peluk suami aku tadi? Oleh Zumira Izianti. Hai, aku ada satu cerita. Benda ni baru lagi jadi dekat aku. Rasanya dalam sebulan lepas. Malam tu, cuaca memang panas sangat. Panas yang merimaskan. Bilik kita orang walaupun ada kipas tetap rasa bahangnya. Sebab dah tak tahan, aku minta suami buka pintu balkoni di dalam bilik tu. Suami aku pun bangun dan buka pintu tu luas-luas, kononnya nak bagi angin sejuk dari luar masuk. Lepas tu, kita orang pun baring di atas katil. Masing-masing layan phone, scroll sana, scroll sini, tak sedar masa dah berlalu. Bila aku tengok jam, rupa-rupanya dah pukul 1 pagi. Waktu tu, suami aku dah mula mengantuk. Dia letak telefon dan beritahu aku dia nak tidur dulu. Sebelum dia terlelap, aku suruh dia bangun sekejap pergi tutup pintu balkoni tu rapat-rapat. Bukan apa, kawasan rumah kita orang ni selalu ada kucing di luar berjalan-jalan. Takut dia orang masuk ke dalam bilik pula nanti. Suami aku pun berdiri, tutup dan kunci pintu tu. Lepas tu, dia sambung tidur. Tinggallah aku seorang yang masih segar. Sejam berlalu, aku masih belum dapat tidur. Posisi aku waktu tu meniarap sambil mata leka tengok telefon. Keadaan bilik memang sunyi sepi. Cuma kedengaran bunyi dengusan nafas suami yang dah tidur nyenyak. Bila aku periksa jam di skrin, dah tunjuk pukul 2.30 pagi. Mata aku dah mula rasa berat. Aku kata, cukuplah main telefon. Tiba masa untuk tidur. Dalam keadaan meniarap tu, aku berniat nak pusingkan badan, nak beralih posisi menghadap suami aku di sebelah. Tapi, tiba-tiba, satu badan aku menjadi keras, kaku, macam digam di atas tilam. Aku cuba angkat tangan, tak boleh. Aku cuba gerakkan kaki, langsung tak rasa apa-apa. Dadah aku terasa berat sangat, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan padat tengah duduk menghempap belakang aku. Dalam keadaan panik dan kaku tu, hanya ada satu anggota badan yang masih aku boleh gerakkan, kepala aku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku perlahan-lahan tolehkan kepala ke arah kanan, ke arah suami aku. Masa itulah, mata menangkap sesuatu yang buat darah berderau, jantung berdegup kencang. Dekat lengan suami aku, ada satu tangan tengah memeluk dia. Mula-mula aku ingat aku mamai. Aku sangka itu ilusi sebab bilik tu gelap. Tapi waktu tu, aku yakin aku masih dalam keadaan sedar 100%. Aku tengok betul-betul tangan tu. Benda tu bukan sekadar memeluk, tapi dia tengah mengusap-ngusap lengan suami. Perlahan-lahan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kulit tangan tu putih pucat. Pucat yang tak ada darah langsung. Warna dia macam kulit hantu Ju-on. Di sebalik kulit pucat tu, timbul urat-urat yang sangat jelas. Kuku dia pula panjang dan berwarna kelabu. Tapi yang paling buat aku meremang, bentuk jari dia. Ia langsung tak nampak macam jari manusia. Aku hanya boleh bayangkan bentuknya macam jari burung helang atau cakar ayam yang tajam. Dan cakar tu tengah membelai suami yang sedang tidur. Biasa orang kata, kalau nampak benda halus ni, tutup mata rapat-rapat, lepas tu buka balik. Benda tu akan hilang. Ilusi je konon. Jadi aku tutup mata cepat-cepat, aku pejam serapat yang boleh dengan harapan bila aku buka, tangan tu dah tak ada. Aku pun buka mata dan tangan tu masih ada di situ. Tak hilang, malah masih lagi mengusap suami. Lebih teruk lagi, kali ini di hujung mata, aku dapat tangkap ada pergerakan di tepi katil. Betul-betul, di sebelah kawasan suami yang sedang tidur. Ada sesuatu yang bergerak di dalam gelap. Waktu ni aku dah gelabah teruk. Benda tu dah berani tunjuk diri. Dalam keadaan badan yang masih lagi kena hempap, tak boleh bersuara dan tak boleh bergerak. Aku mula baca ayat kursi dalam hati. Bacaan pertama, badan masih lagi kaku. Bacaan kedua, beban tu masih berat. Masuk kali ketiga, aku baca ayat tu bersungguh-sungguh. Barulah badan aku tiba-tiba terasa ringan, boleh bergerak semula. Terus aku pusingkan badan menghadap suami sepenuhnya. Tangan pucat tu dah hilang. Pergerakan dekat tepi katil tu pun dah tak ada. Bilik kembali kosong dan sunyi.
Aku terus goncang bahu suami, kejutkan dia. Bila dia buka mata aja, aku bagi tahu dia ringkas. Awak, saya kena tindih. Aku tak cerita panjang malam tu. Masih lagi terasa takut dan malas nak cerita benda tu waktu-waktu malam. Lebih-lebih lagi, kalau dia mungkin ada di situ. Keesokan paginya, bila hari dah cerah, barulah aku buka mulut cerita dekat suami pasal tangan pucat tu. Dia terkejut sangat. Dia kata, dia memang tidur nyenyak malam tu. Langsung tak sedar apa-apa. Apatah lagi, rasa ada benda yang usap lengan dia. Kita orang duduk dan terdiam sekejap, berfikir balik tentang malam tadi. Dan kesimpulan yang kami dapat, mungkin punca dia sebab kita orang buka pintu balkoni luas-luas sampai lewat malam. Niat asal cuma nak bagi angin masuk, tapi nampaknya angin bukan satu-satunya benda yang tak diundang masuk ke dalam rumah kami malam tu. Kisah seterusnya, bunyi azan malam-malam buta oleh Mr. Q. Masa kejadian ni berlaku, aku berumur 16 tahun. Ini bukanlah kali pertama aku diganggu ketika tidur. Bukanlah niat aku untuk menyinggung sesiapa di sini, walaupun kita berbeza agama. Tapi itulah pengalaman yang aku lalui. Yalah, gangguan-gangguan daripada makhluk halus ni datang dalam pelbagai bentuk dan pelbagai cara. Sebenarnya, gangguan macam ni sudah bermula sejak aku berumur 15 tahun dan masih berterusan sampai sekarang. Aku selalu sangat ditindih waktu aku tengah sedar tapi tak boleh bergerak ataupun buka mata langsung. Hari itu, aku memang sibuk sangat dengan aktiviti sekolah. Balik ke rumah lebih kurang pukul 3 petang. Lepas mandi, makan dan susun jadual untuk kelas esok, aku bersiap sedia untuk tidur. Malam tu, adik perempuan aku yang berumur 10 tahun tidur sekali dengan aku sementara menunggu ibu dan ayah pulang dari tempat kerja. Biasalah, dia selalunya tidur dengan mereka tapi kalau mereka kerja lewat malam, dia akan tidur di bilik aku sekejap. Jam menunjukkan tepat pukul 10 malam bila kami masuk ke bilik untuk tidur. Beberapa jam kemudian, aku tiba-tiba tersedar. Tapi macam biasa, seluruh tubuh aku kaku. Mata tak terdaya nak dibuka. Dalam keadaan separuh sedar tu, aku dapat rasakan katil kami bergoyang dengan kuat, bergegar tanpa henti. Macam ada orang yang sedang seronok melompat-lompat di atas tilam. Oleh sebab aku tak boleh buka mata, aku bersangka baik. Aku fikir, ini mesti adik. Dia ni memang suka melompat atas katil. Aku cuba kumpulkan tenaga dan paksa diri untuk gerakkan tangan. Sedikit demi sedikit, akhirnya tangan aku berjaya digerakkan. Aku kemudian meraba di bahagian tepi katil. Di situ, aku tersentuh tangan adik yang sedang tidur lena. Jantung masa tu berdegup kencang. Dalam hati aku kata, adik tengah tidur di sebelah. Habis tu siapa pula yang tengah melompat atas katil ni? Masa itulah aku sedar gangguan ni datang lagi. Sebaik sahaja aku tarik tangan dari menyentuh adik, aku mula dengar bunyi pelik dari sekeliling bilik. Bunyinya sangat bising tapi agak susah untuk aku jelaskan, macam bunyi plastik yang dikronyok bercampur dengan bunyi sayap burung yang mengepak terbang di udara. Beberapa minit berlalu, tiba-tiba rasa berat tu hilang. Badan aku dah boleh bergerak. Laju-laju aku pusingkan badan menghadap dinding. Aku dah boleh buka mata masa ni tapi aku pilih untuk pejam rapat-rapat sebab takut untuk melihat apa benda yang ada di dalam bilik tu. Aku diam, kaku menghadap dinding. Suasana bertukar sunyi, tak dengar apa-apa. Namun, ketenangan tu tak lama. Beberapa minit kemudian, badan aku terasa ditindih semula. Kali ini, aku susah nak bernafas, kaku, tak boleh bergerak dan mata terkunci rapat. Aku beragama Kristian, jadi dalam keadaan terdesak tu, aku mula berdoa supaya benda yang mengganggu ni cepat-cepat berlalu pergi. Tapi masa aku tengah berdoa, ada satu benda ganjil yang berlaku. Benda yang aku takkan lupakan sampai bila-bila. Semasa aku menyusun kata di dalam doa, makhluk tersebut tiba-tiba memperdengarkan aku suara azan. Ya, betul, azan yang selalu aku dengar ketika waktu maghrib. Tak sempat aku habiskan doa, aku terus terdiam, bingung.
Otak aku berfikir sambil menyumpah di dalam hati. Aku kata, kau kenapa nak kacau aku malam-malam ni? Bunyi azan tu, aku sendiri tak pasti. Adakah ia cuma bergema di dalam kepala atau memang ada orang azan malam-malam buta begini? Padahal waktu tu, setahu aku, bukannya waktu solat untuk yang beragama Islam. Bunyi itu bergema kuat di dalam kepala selama beberapa saat sebelum ia terhenti. Walaupun bunyi azan tu dah hilang, aku masih terseksa, susah untuk bergerak dan sukar membuka mata. Syukur kepada Tuhan, tepat pada saat ibu dan ayah sampai ke rumah, mereka buka pintu bilik aku untuk ambil adik dan bawa masuk ke bilik mereka. Sebaik sahaja mereka melangkah masuk, serta-merta benda yang menindih aku tu hilang. Aku terus bangun, duduk dalam keadaan berpeluh keringat dan sesak nafas. Keesokan harinya, barulah aku ceritakan kepada keluarga tentang apa yang berlaku. Mereka terdiam sebentar sebelum menasihati. Katanya, lain kali berdoa sebelum tidur supaya tidak diganggu. Aku hanya mengangguk. Beberapa hari selepas kejadian tu, aku jatuh sakit. Aku demam teruk sampaikan tak boleh ke sekolah. Walaupun ada kerja kursus penting yang perlu diselesaikan. Bagi aku, itu adalah antara pengalaman menyeramkan yang aku pernah alami seumur hidup aku. Kisah seterusnya, Jelmaan Misteri di Ruang Tamu oleh Takeru Ryusuke. Assalamualaikum. Pertama sekali, aku nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang sudi luangkan masa dengar kisah seram ini. Nama aku Rizwan, kawan-kawan panggil Wanja. Kisah yang aku nak kongsi ni berlaku semasa aku berumur 18 tahun. Mungkin bagi sesetengah orang, cerita ni tak adalah meremangkan bulu roma sangat, tapi bagi aku, ini memori yang cukup menyeramkan sebab ia berlaku kepada diri aku sendiri. Masa tu, faham-fahamlah. Darah muda, aku ni memang jenis hantu game. Boleh dikatakan setiap malam aku akan sengkang mata. Kadang-kadang, leka menghadap skrin sampai waktu subuh baru nak tidur. Tapi, ada satu malam ni, tabiat tu membawa pada. Malam tu macam biasa, aku tengah khusyuk main game dalam bilik di atas. Sedang leka bermain. Tiba-tiba perut aku buat hal. Berkeroncong minta diisi. Aku tengok jam dah lewat malam. Mula-mula memang rasa malas bercampur seram sejuk nak turun ke dapur seorang diri. Tapi sebab perut dah terlalu lapar, aku gagahkan diri juga. Aku pun turun ke bawah. Untuk ke dapur perlu melalui ruang tamu. Bila tiba di dapur, aku menyelongkar cari makanan. Sedang aku leka membelek-belek makanan, entah macam mana pandangan aku tertumpu ke arah ruang tamu. Ruang tamu rumah ni tak jauh dari dapur. Memang bersambung, tak ada dinding pemisah. Dalam samar-samar gelap tu, aku terpandang satu susuk tubuh. Bentuknya macam manusia, sedang duduk kaku di atas sofa. Jantung aku berdegup laju, tapi masa tu aku cuba sedapkan hati. Menyangka yang itu cuma bayang-bayang daripada perabot. Aku buat endah tak endah dan pusing semula melihat makanan. Tapi tengah aku membelakang ruang tamu tu, aku dikejutkan dengan satu suara. Suara tu datang dari sofa tadi, nadanya perlahan meleret tetapi cukup untuk buat darah aku berderau. Katanya, tidur lewat malam-malam ni. Tak takut kah? Serentak dengan itu, aku terus toleh ke arah ruang tamu. Ya Allah, terkejutnya aku, susuk tubuh yang duduk di sofa tu bukanlah bayang-bayang manusia. Ia adalah satu jelmaan makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk tu sedang merenung aku dengan pandangan mata yang sangat tajam. Perlahan-lahan ia mengukir satu senyuman yang teramat menyeramkan. Rasa macam berjam berlalu waktu tu. Walaupun hanya beberapa minit, kaki aku rasa macam dipaku ke lantai. Keras, tak mampu nak melangkah walau seinci pun. Mulut terkunci, makhluk tu bergerak mendekati aku. Disebabkan rasa takut sangat, aku terpengsan. Di situ, aku hanya terbangun, dikejutkan dengan suara ibu yang bertanya, "Wan, kenapa tidur di bawah ni?" Aku buka mata perlahan-lahan. Dalam keadaan takut, aku ceritakan semuanya. Di sinilah aku dimarah oleh ibu. Katanya, itulah, lain kali kalau dah malam, jangan tidur lewat lagi. Asyik nak main game je.
Sejak dari kejadian tu, aku taubat. Aku dah tak main game sampai lewat malam lagi. Sekarang, aku dah masuk umur 30-an. Dah berkahwin dan ada tanggungjawab lebih besar. Tapi bila teringat balik malam tu, redungan mata entiti tu, senyuman dia dan ia kekal menjadi memori seram yang aku tak akan pernah lupakan sampai bila-bila. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi, siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku, kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami. Di aplikasi perkongsian interaktif, Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.